Kenalin, ini Azrai. Ini Rene. Ini Asma. Ipan, come here. This is Ipan. Budak outfit. Cik Iban bodoh. Oh yeah. Azrai, ini Alip jemput. Babi. Alip jemput. Raf, break. Alisa, kata. Tak ada Atan. So, semua single. Semua single kecuali satu dua orang ada. Siapa seorang? Ipan dan juga ni. Oh ya. Yang lain semua single tapi mungkin ada crush. Okey. Jadi hello dan assalamualaikum bersama saya dengan YT. So, malam ni kita nak buat ride vlog sama Mai. Okey. Bersama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 kameraman tak ikut. Babi. Ya. Kameraman dia kena berlari. Lari. Dia kena lari. Us. Kalau kita orang bawa 100, dia kena lari. So ni adalah first vlog aku dengan semua ni. So kita nak pergi stadium. Tak relax lah reaction. Semua akan pakai outfit lah malam ni kan. Outfit? Semua pakai outfit malam ni. Pakai hoodie je. Okay? Oh dan aku harap keluarga member ni semua tak tengok lah. Jadi kita akan buat kerja gila malam ni. Bye. Yeah guys, jadi semua dah ada motor sekarang ni. Aswa? Bye Motor apa pak? LC je. LC saja. Nombor plate aku tak boleh tunjuk. Alright guys, next motor kebun. Okay, motor kebun. Motor Ipan, tunjuk sikit Ipan motor. Motor apa ni Raf? V1, okay V1. Kau naik ni ringan sikit. Okay. Tapi ada buat. Lepas tu kita ada motor SYM satu. Dia pergi ambil helmet jap. Okay, jadi semua dah ada sekarang ni. Tadi yang aku sebutkan tadi Azrai tak ada dengan Awang tak ada. Okay, dia orang tak ikut. So tapi semua sekarang yang cukup. Okay, cuma budak ni je lah kena tinggal. Sian dia. Okay, tapi tak apalah. Tak apalah. Alright, jadi kita ada geng kita pakai hoodie. Geng hoodie. Tu pun. Ayo. Geng hoodie. Kalau Atan nampak awak yang kau dah degil lah. Okay, Degil macam mana? so kita jumpa batu ride kan. Where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him if you see him, baby. If you see him, tell him. Wancing lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ke depan. Aku dah punya handphone nak record doang. Tahu aku letak handphone dulu. Tak payah. Ya Allah ya Tuhanku, aku depan nak mampus ni. Bismillah Motor kau dah tak ada. Sekejap, aku nak. Oi, Raf mana? Raf Aspa? Slow. Bawa slow. Ada ini ikut. Babi dia kacau. Tak ada. Sumpah lah. Apalah biar je lah.
yang depan tu selalu ATM bukan polis kan? Babi kata. Ha? Apa? Apa? Dennis? Dennis? Dia bodoh. Sumpah. Dia boleh campak. First time dia, first time. Confirm ramai-ramai dah sampai stadium, guys. Bukan first time lah. First time convoy. Yeah. First time convoy ramai-ramai. Ramai-ramai. Jom tu. Nak tunjuk. Bapak kau mahal bodoh. Allah Akbar. So korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa banyak aku tak rekod. Lepas tu macam kenapa aku tak ada rekod sangat dalam stadium tu. So sebab utamanya adalah masa kita orang bawa motor tu, bawa motor yang ada video clip aku bawa motor member aku tu, kita orang kan lalu dekat kawasan lapang tu. Okay, ada seorang ni dia nak bawa motor dia, nak pusing-pusing lah. Lepas tu motor dia jatuh sebab licin waktu tu hujan. And then lepas motor tu jatuh, tahu-tahu minyak melimpah. Minyak melimpah. Bila buka seat tu nampak tak tutup ketat rupanya dia punya penutup tangki minyak tu. So tumpah lah. So kita orang dari situ dah panik. Okay, dari situ kita panik sebab takut tak cukup minyak nak balik rumah. Sebab sebelum kita on the way nak pergi ke stadium tu, kita orang ada pergi Caltex. Okay, kita orang pergi Caltex sekejap, isi minyak dulu sebelum pergi stadium. So sekarang lepas motor tu jatuh, minyak ada lagi, boleh lah still boleh balik sebab semua selamat balik, selamat sampai. Okay, so itulah. Jadi itulah reason kenapa aku tak banyak rekod dalam stadium. Okay, banyak je gambar yang kita orang ambil, banyak gambar, cuma tak semua naik atas stadium sebab disebabkan benda tu lah. Dan lepas tu dah lewat malam. Okay, so kita orang kena gerak balik. So jadi mungkin vlog ni tak adalah berapa seronok, tapi bagi kita seronok lah dapat experience. Tapi di dalam next vlog akan datang ini, kita akan pergi ke Topen Johor Bahru. Kita akan main game, bukan main game, dia macam satu playground. Satu playground yang kita main kat Topen, iaitu nama dia Game Ons kot. Okay, so kita akan buat vlog dekat situ pula. Jadi stay tune. Alright, stay tune sebab next vlog ni akan lagi menarik. Alright, so vlog ni tak berapa menarik, tapi aku nak share lah macam mana pengalaman kita orang nak pergi ke stadium. Alright, just korang tunggu je next vlog ni. Right, jadi thank you so much for watching this video. So jadi so kita jumpa lagi pada the next apa aku cakap ni. Okay, so kita jumpa lagi pada next video. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.